Let's go. Stop cakap let's go dah. Dah mula dah. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sama sejata hari ni saya nak main game. Apa tu? Melupakan luka. Oh, nak main yang mana? Public. Oh, nak main yang mana? Public cepat. Okay, saya hari ni nak main game ni. Okey, cepatlah. Hanya teman. Cepat. Masuk. Main apa? Masuklah aku punya tu. Kan dah aku. Oh, ni. Join. Okey, jom. Public. Tanpa basi-basi, jom kita mula. Cepatlah mula. Kau tekan mula. Mula. Good. Ya, Kenapa? Kita main yang easy, bro. Okay. Kita main yang normal. Don't make constant jump scares, flashing lights, and yawning noise. All the dialogue in the NPCs for this game are featured. It's already business with any Dah tengok you. No, it's a prologue. Disclaimer, some players may feel it's boring, repetitive, or too much dialogue. You can skip the dialogue version. Waiting for our players Okay, to learn to note. Hingga 207 kali 6. Senyap. Game ni mungkin ada jump scare. Lampu berkedip-kedip dan suaranya yang keras. Semua nama yang digunakan oleh NPC di game ini bersifat fisik. Chapter 0. Ini adalah prologue. Waiting for our players to load. Akulah cakap dah masa Endon. Aku cakap dah masa Endon. Okay. Kau nak cakap bahasa Indon kan? Yelah. Oh my god. Batu gawat ni. Kau senyap. Jap. Ni kenapa tak ada suara ni? Mana katil aku? Waduh, udah jam 6 pagi ya elah. Aku dah bahasa Indon gila. Ngantuk. Cuci muka dulu lah. Cuci muka dulu ah. Menunggu semua orang tersadar dari mimpi. 0.2. Mana kau? Asal aku tak Mana bangun. kau weh? Cuk, aku tak bangun lagi. Kenapa aku tak bangun? Aku dah duduk tapi aku tak bangun. Cuci muka. Dah belah. Dah cuci muka tu. Cepatlah cuci muka. Aduh. Nah, muka gua segar sekarang. Aduh, baru bangun gini, perut rasa lapar. Cepat. Kau skip je terus biar aku yang baca. Cepat aku nak masak Indomie. Okey, cari makanan. Okey. Minyak udah diambil. Putu panci juga. Biar bisa masak sekalian diisi air panci. Dan jangan lupa jadi chef dulu. Okey. Letak air dalam ni. Cepatlah. Letak air paip. Tengok kat tepi tu. Okey, cara nak masak. Okey. Taruh panci. Butuh berisi air. Padahal aku dah letak air. Aku tak pandai lah. Aku tak pandai weh. Kau kat tepi kan dah ada tu. Dah ada tu. Apa tu resep dia. Tapi aku letak air tadi.
Macam mana ni guys? Apakah anda melihat air? Di mana? Oh ni Oh bilik yang macam ni ha. Tutup pintu. Tahu piring. Oh tahu pinggir. Ni tahu piring. Ni tahu piring cepat. Betul je rumah betul. Ada duit tak ada duit pun cari rumah tu. Baru je tu. Okey. Waktunya masak. Letak Maggi je. Tepi je. Aku nak letak Maggi. Taruh mi. Masak. Taruh mi. Lepas ni masak mi pula. Masak mi. Ya, tap layak. Ya. Aku tengah masak. Sama aku tengah masak ni. Ya. Aku siap pusing-pusing lagi. Ya. Hebat aku masak. Ngantuk banget woi. Gua kayaknya cuci muka dulu. Terus awak dia macam tu. Dia siap. Sama dah siap. Habis tu? Macam dia ego dia nak Pakai. macam tu. Lepas tu dia macam dia nak tengok suami dia tengok betul-betul. Kau letaklah piring kau tu. Dia begitu Kat atas tu ada piring. cara dia. Awak tak? Aku ketuk kepala kau. Bayarlah. Dia betul. Tapi aku dah tahu bumbu dah. Loh, aku mana Maggi dia dah aku dah. Tapi betul kalau betul ada duit penting sekali rumah. Lepas ambil rumah dia. Tahu Lepas tu ni. tengok dia jangan keluar kampung. Pinggan aku. Buset, jaga juga gua masanya. Udah siap ikut MasterChef ini. Kau dengar tak suara dia? Kita waktu tengok jangan kelamaan. Akhirnya minyak udah jadi. Tunggu bentar ya. Aku buat bentar lagi kenyang. Baunya enak banget. Enak banget. Saatnya kita santap. Iya, saya Santap. Cepat. Aku nak makan. Okey. Aku nak tahu panci dulu kat sini. Okey, waktunya makan. Makan gula tangan Sedapnya makan angin. Makan gula tangan. Enaknya. Aku makan angin. Aku tak nampak apa-apa pun kat. Tak belajar lagi. Buset, dah enak banget. Engkau buat konten ke tu? Enak banget masakan gua ya. Wih, enak banget masakan gua. Cuci piring dulu biar enggak dimarahin mama. Alah, mama kita mana Ma, buka pintu Ma, buka pintu Ma, buka pintu. Dia kuncikan dalam pinggan dah, jom. Basuh pinggan tu. Basuh pinggan sendiri, okey? Aku malas. Okey, letak dalam ni. Aduh, malasnya sekolah. Cepatlah cuci piring. Woi. Taubat dia sikit. Cuci piring sendiri. Tapi betul yang lain Aku dah malas cuci piring sendiri. Aduh, malas banget gua sekolah dah. Apa gua bolos sekolah aja ya? Ada banget ayo sekolah dah. Kau nak bolos ke tak? Bolos tu artinya ponten sekolah. Nak ponten ke tak? Aku nak ponten. Aku nak ponten. Aku nak konten. Yes, ponten. Alamak, cikgu matematik itu. Alamak, cikgu matematik. No. Okey, cikgu saya dah tobat. Cikgu saya dah tobat. Cikgu.
Saya dah tak ponten sekolah lagi dah. Tak apa, biar aku cakap dengan cikgu. Assalamualaikum. Kenapa lu bolos sekolah, kocak? Dia punya malas buat kot story baru. Dah, gua penasaran gimana storynya kita bolos. Kenapa dia oleng? Gua jelek gini. Gak tahu juga devnya malas mungkin. Kecewa berat. Okey, dah cepat. Ponteng ke tak? Ponteng ke tak? Ponteng ke tak? Jangan tekan. Jangan tekan. Okey. Jangan tekan. Aku nak bolos sekolah. Aku nak bolos sekolah. Kalau aku tekan, Jangan, aku nak bolos sekolah. Aku nak tahu ending dia macam mana. Aku dah bosan lah dengan ending matematik. Susah gila. lah weh. Lagi satu. Aku lagi dah susah. Lagi satu. Aku lagi dah susah. Lagi satu. Aku lagi. Sebaiknya sekolah aja dah. Kenapa sekolah? Kalau begitu, siap-siap sekolah dulu. Aku tak nak tekan tu. Gitu pun aku tekan tak. Ini tak boleh juga. Oh, aku tahu. Kita tak boleh dapat ending bolos kot. Jap. Kau tahu tak yang Pakai seragam. ending yang paling hujung tu kan? Infinity tambah infinity. Macam mana nak cakap tu? Lah kita belum mandi. Ya, biarkanlah. Pakai baju kaya lu. Dah. Aku kat lu Tak boleh. Nah, udah pakai seragam. Sebaiknya jangan ke sekolah sekarang, biar gak telat. Macam kau. Aku kat depan pintu cepat. Jom. Pergi sekolah sebelum pukul 7. Okey. Kau nak kau rasa tapi hati-hati kereta dia laju gila. Sampai langgar-langgar. Sini kau tekan spring, kau nak dapat ending lambat datang lambat dari sekolah ke atau ni datang sekolah terus biar cepat. Aku bosan lah. Doh, kita Kenapa yang ni jalan sendiri weh? Kenapa yang ni jalan sendiri? Entah. Cik, kita kena ikut anak panah. Hati-hati kereta dia terlalu maut. Kereta dia terlalu maut. Apa ni? Sabtarah akal. Sekejap cakap dengan budak ni dulu. Ini wuf. Dia udah pakai baju sekolah. Dah hati-hati. Dah jom, hati-hati tu. Hati-hati, kereta dia terlalu maut. Sampai terlanggar-langgar. Cuba kau tengok kereta dia. Wah! Kereta dia terlalu maut. Sebelah sini. Sebelah sini. Aku punya gerak sendiri weh. Kau tekan yang ni. Dah cepat, dah jom. Weh, tolong aku. Betul. Yes. Weh, aku keluar balik tau. No. Okey, agaknya kita main sorang-sorang, guys. Okey, jom kita Ya, fix aku masuk balik. Mana? Kau tak boleh masuk balik dah. Kau kena ulang. Maksudnya okey. Aku masuk balik ni. Aku keluar balik. Aku tak nak. Alah, aku dekat sini, dekat lobi ni. Tamatlah kau join aku. sudah kisah kami. Bye, kau join aku. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye.